Happy morning everyone. Dia tak adalah morning sangat. Dia macam nak masuk afternoon lah. Tapi masa ni cuaca dia macam tak relax tau. Panas gila. So macam biasa, aku akan ambil adik aku. Dia akan teman lah. Dia duduk rumah lain sebab mak bapak pun yang lain. Dia ni memang kuat sidai. Tapi tak apa lah. Aku sebagai abang yang baik, aku takkan komplain lah. Aku sabar je lah kan. Aku tak faham apa dia buat dalam rumah tu lama-lama. Macam perempuan tu. 3 hours later. Kau tengok lah. Punyalah lembab. Hegeh-hegeh pula tu. Fikir adik je ni. Kalau orang lain kena dah. So, yeah, my outfit today for gym session. Acah-acah je. So, before that, beli makanan dululah. Sebab dari pagi tak makan lagi. Sampai gym makan minum lah sebelum nak start kan. Lepas tu adalah sembang-sembang sikit. Tanya adik aku kerja macam mana. Hidup okey tak? Yelah sebagai abang kan. Kadang kenalah ambil tahu sikit pasal adik-adik kita ni. Kesian tengok kadang-kadang. Itu je lah kot. Okay, before start, jangan lupa stretching lah. Tapi masa ni aku tengok badan aku macam badak ada, macam gajah pun ada. Gemuk nak mampus. Tapi tak apa lah. Yang penting stretching guys, untuk avoid injured. Yang pertama, dumbbell front raise, attack front delt, 3 set, kiri kanan, 10 ke 11 reps, ikut mana yang mampu. Sama juga macam tadi, tapi guna plate. Form tu kekalkan lah. Kena betul lah. Weight kena control. Itu lah. Okay, yang ni paling aku tak suka lah. Lateral raise. Benda ni susah sikit nak kekalkan form. Tengok muka aku masa ni pun dah tahu sakit. Aku pun ada hilang sikit lah form tu. Disebabkan tu, aku buat drop set lah. Okay, yang ni aku terpaksa letak anjing tu untuk tutup aib. Yang ni nombor 4, dumbbell press lah macam biasa. Yang ni macam aku lagi tajuk sikit. Aku buat traps. Aku selit-selitkan sikit lah. Yang ni nombor berapa Aku pun dah tak ingat dah. Yang ni pun sama macam tadi. Dumbbell press tapi guna mesin lah. So macam biasa, lepas dah guna, kenalah letak balik plate tu. Jangan nyusahkan pekerja dia. Kita mudahkan orang lain, insyaAllah urusan kita dipermudahkan. Next, kabel face pull, attack radar belakang. Back to benda yang paling aku tak suka. Tapi kali ni single arm kabel.
Masa ni aku macam nak tengok lah apa adik aku tengah buat. Rupanya tengah awet mana entah. Cepat dia tutup. Yang ni last nak habis dah. Reverse fly machine. Entahlah, aku rasa macam tak kena mesin ni. Tak sedap. Aku salah ke, mesin salah ke, entah. Okey, masa ni aku tengok adik aku, dia tengah termenung. Tak tahu apa yang dia menung. Syawek ke? Tengok macam tak ada. Kesian juga dia tak minat main besi. Dia running je, dak pacer. Jap, ada awet lalu ke? Tak ada pula. Entahlah. Aku pun kadang-kadang risau tak tengok dia ni. Okey, benda wajib lah lepas dah habis kan. Mesti kena ambil gambar. Aku pun tak tahu aku flex apa. Badan aku sebu macam Masa ni aku tahan nafas lama gak lah. Tunggu adik aku ambil gambar. Penat aku. Nak buat macam mana guys? Umur dah senja ni. Semua benda jadi penat. Masa ni kemas-kemas lah nak balik. Time ni aku tengok cermin. Handsome gak aku ni. Macam Beckham ada. Macam Brad Pitt pun ada. Okey, aku boleh cakap penimbang ni rosak kot. Berat aku tak sampai macam tu. Aku tak sure asal dia buat macam tu. Aku tengok macam orang tak betul. Lawa juga skyline aku bila tengok dari jauh. Ni budak tak betul tu. Shout out to Hypertrophy Maniac. Gym yang padu dan tenang. Singgah Maidin kejap nak cari ayam. Jalan-jalan lagi cari ayam. Okey, masa ni aku jumpa protein yang agak murah RM4 je. Flavor salmon pula tu. Dekat sini tak ada jual lah yang selalu aku beli dekat 7E tu. Tak jumpa pula aku ayam ni. Tapi aku jumpa Sinchan dengan Upin. Okey, kita sambung lagi cari ayam. Ada pun. Tapi mana satu yang sedap So, aku dah decide untuk ambil yang percik punya. Dekat sini ada cerita sikit. Masa aku balik rumah, baru aku perasan yang aku ambil tu black pepper, bukan percik. Tapi dia letak dekat tempat percik. Salah aku jugalah sebab tak check betul-betul. Tapi tak apalah, telan je lah. Ada juga jual benda-benda lain. Macam bubur lah, nasi lemak lah, mi. Lepas tu ada lauk-lauk sikit. Aku macam tak sure sedap ke ayam ni. Aku tanyalah seorang brother ni. Dia kata sedap. Aku pun okey je lah. Bila makan ayam, mesti kena ada something yang untuk dijadikan combo. Kalau tak, macam tak kena. Dekat sini, aku nak tanyalah. Aku perasan dari aku kecil, Maidin akan chop tau receipt lepas beli tu. Apa jadi kalau tak chop tu? Korang tahu tak? Cuba komen kat bawah. By the way, shout out to Maidin for the chicken. So yeah guys, thanks for watching. Itu sajalah vlog yang macam tak betul ni. Ciao.